Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada student. Okey, jadi saya Cikgu Syarizat dan hari ini kita akan start kita punya seminar iaitu bernama seperti yang awak dapat tengok pada yang saya share tu, iaitu seminar apa ni? Seminar SPM Matematik bukan sekadar lulus. Okey. So, jadi saya nak minta lah kepada semua student untuk memberikan tumpuan yang penuh kepada saya punya presentation pada hari ini kerana seminar ini adalah seminar yang free ya. Okey, seminar yang free dan seminar ini kita sediakan recording. Okey, jadi kalau sesiapa yang terlepas yang tak dapat nak join seminar ini, jadi bolehlah tengok seminar recording yang kita sediakan. So ini ibarat macam pre-recorded lah. Okey, kalau katakan waktu yang hari yang kita buat seminar tapi tak free, tak apa, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah kat situ. Cuma make sure awak tengok je lah recording tu. Okey. Okey, so saya harap awak boleh tengok saya punya slide ni. Okey. Slide saya ni. Okey. Jadi topik kita pada hari ini, okey, seminar kita adalah bertajuk bukan sekadar lulus. Okey, bila kita sebut tentang bukan sekadar lulus, ini bermakna kita nak fokus bukan nak macam seminar-seminar lain, lebih kepada nak target A+, target A. Tapi kita punya seminar kali ini adalah untuk membuka rahsia macam mana nak dapat lulus. Dan lebih daripada lulus tu, kita boleh dapat C+. At least kredit untuk awak punya markah matematik SPM. Okey, jadi daripada seminar ini awak akan belajar beberapa cara lah untuk kita atasi beberapa masalah yang mungkin dialami oleh student, dan kita juga akan memberikan beberapa tips lah untuk pelajar-pelajar bersedia untuk menjawab soalan peperiksaan ketika untuk kertas matematik lah. Okay. Alright. So, sebentar. Okey, jadi untuk kelas kita pada hari ini, kita akan bongkarkan untuk kita fokus kepada kertas 1 dan kertas 2. Cuma saya sebab kita punya masa ni tak berapa nak banyak sangat, masa kita tak berapa nak banyak. Jadi saya akan fokuskan kepada beberapa bahagian. Dan mungkin ada bahagian yang saya terpaksa skip dalam saya punya slide. Cuma saya punya fokus hari ini adalah untuk memberikan awak tips-tips untuk menjawab soalan peperiksaan. Okey, tips-tips yang mungkin juga boleh guna untuk subjek-subjek lain, tetapi seminar kita malam ini adalah berfokus kepada matematik. Okey. Jadi objektif kelas kita pada hari ini adalah untuk membongkarkan strategi untuk setiap calon SPM 2025 mendapat sekurang-kurangnya C+ dalam kertas matematik kertas 1 dan kertas 2 SPM. Jadi, misi kami adalah untuk make sure awak semua boleh dapat at least lah awak boleh dapat C+, supaya bila awak dapat je result SPM, awak akan tengok matematik, wush, aku dapat C+ lah, aku dapat D lah, aku dapat A lah dalam awak punya result tu. Jadi saya tahu matematik ni adalah satu subjek killer di mana ramai orang tak suka dengan subjek matematik. Tetapi ini bukan bermakna subjek matematik ni kita perlu ketepikan. Kita kena cuba sedaya upaya untuk kita capai target yang tertinggi dalam matematik. Especially SPM, tak kisahlah sebelum ni waktu awak form 1, form 2, form 3, form 4 awak dapat matematik gagal. Tetapi form 5 ini untuk SPM ini awak cuba sedaya upaya untuk ubah untuk ubah awak punya markah, ubah awak punya grade kepada lulus dan C dan ke atas.
Okey, jadi bila awak fikirkan tentang matematik, mesti ramai akan fikirkan, okey, matematik ni mesti susah kan? Mesti agak, mesti ada yang kata matematik ni susah, matematik ni senang. Ada yang kata matematik ni faham, tapi bila buat soalan, saya jadi tak faham. Jadi benda-benda ni adalah orang kata senario ataupun uh, masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pelajar apabila mereka menjawab, mereka nak cuba nak skor matematik tapi tak dapat. Okey, sebabkan perasaan takut dan mindset terhadap matematik itu sendiri yang membuatkan kita ni sometimes tak boleh nak capai objektif tu. Bila kita nak capai objektif, kita kena ada mindset yang jelas. Kita ada mindset yang aku nak lulus, aku nak C. Awak tetapkan mindset awak. Tak kisah. Mungkin setiap orang dia punya goals dia berbeza. Ada orang nak A, ada orang goals dia nak B, ada orang goals nak C, ada orang goals nak lulus. Dan kita jangan judge orang lain punya goals lah. Cuma yang penting adalah awak tetapkan objektif dalam diri awak. Awak goals awak nak grade apa, dan bila awak dah ada objektif, awak dah ada tu, dan awak kena jalankan misi awak dengan dengan jaya ni lah, dengan buat apa-apa yang sepatutnya. Okey. Jadi, selingan sedikitlah khas kepada pelajar-pelajar yang ada bersama saya sehingga penghujung sesi ini ada hadiah istimewa yang akan menanti anda. Okey, jadi ya ada hadiah kat sini. Okey, kita hadiah ni rahsia lah kan. Tak nak lagi tahu kan hadiah apa kan. Cuma hadiah ini adalah untuk kepada awak yang join program kita pada malam ini, dan awak meluangkan masa lah kita pada malam ini kan. Okey. Jadi untuk topik kita, kita lebih kepada tips lah. Okey, saya nak fokus kepada tips kita. Jadi sebelum saya nak fokus kepada tips-tips macam mana nak menjawab, saya nak perkenalkan dahululah format kertas 1 dan kertas 2. Saya tahu benda ni cikgu awak dah belajar. Cikgu awak dah ajar dah pun dekat sekolah. Tetapi saya dapati ada setengah pelajar juga yang masih lagi ada masalah nak masih lagi macam confused apa format dia dan berapa markah yang diperuntukkan untuk setiap kertas. Bila masalah-masalah ni jadi, ni yang masalah ni. Kenapa? Dia tak tahu nak target apa. Dia tak tahu kertas 1 ni markah berapa, kertas 2 markah berapa. Dan form 5 pun dia tak tahu lagi kan. Mungkin dia tak semak ke macam mana, ataupun mungkin exam tu dia jawab je, dia ikut flow je. Dia tak sedar pun dia jawab apa. Tetapi jangan risau, saya akan bagi tahu kat awak dan explain lagi sekali. Yang mana yang dah tahu, buat tahu je lah, buat tak tahu je. Yang mana yang belum tahu, Min dengar sini. Okey, so untuk matematik SPM, okey, peperiksaan SPM matematik, okey, kod kertas 1449. Okey, dalam peperiksaan SPM matematik kita ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. So kedua-dua kertas ini awak jawab. Tak ada kertas 3 tak ada kertas 3, tak ada kertas 4, dua kertas saja. Jangan pula awak awak bermimpi ada satu kertas je, tak ada, dua kertas je. Okey, bermula tahun 2021 lah kita pakai format ini. Jadi kertas 1 adalah jenis instrumen objektif aneka pilihan. Maksud objektif aneka pilihan, maksudnya ada ABC lah, A, B, C apa semua kan. Kalau kertas 2 pula, okey, uh, apa tu, kalau kita kertas 2 pula lebih kepada subjektif respon terhad. Maksudnya ada soalan-soalan struktur lah yang ada. Ni tak ada pilihan jawapan. Maksudnya awak yang sendiri kena fikir, awak sendiri yang kena macam mana? Awak sendiri yang kena fikir jawapan itu sendiri. Okey, awak kena fikir apa jawapan dia dan sebagainya. Alright? Jadi, seterusnya adalah kita nak tengok juga. Saya kejap ya, ada pelajar yang nak masuk kejap. Kejap ya. Pelajar yang juga nak masuk. Kejap ya guys. Okay, kejap ya. Okay, ada pelajar yang nak masuk. Okay.
Okey, buat yang baru masuk tu boleh sabar dulu Okey, sebab korang pun baru masuk kan. Okey, kejap Ada seorang ni baru nak masuk. Kejap ya. Saya try nak buka benda ni. Cuma tu lah masalahnya saya punya ni tak boleh nak buka. Tu masalah dia. Kejap ya. Okey, kejap. Ada pelajar yang cuba nak masuk. Pelajar ni masuk susah pula kan nak masuk kan. Kejap ya. Saya tak tahu kenapa ada yang ini. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan kita punya seminar kita. Okey. Um, korang yang tak tengok pre-record ni, korang laju-laju lah aja. Tengok laju-laju lah. Jangan tu tengok saya bercerita dekat sini kan. Korang lajukan ke part yang penting. Yang part yang penting tu korang lajukan. Jangan pergi dekat tempat yang tak penting tu pula. Okey. So, kita pergi balik dekat kita punya topik kita. So, saya tak habis lagi nak cerita pasal format. So, format kita ada kertas 1 dan kertas 2 macam yang saya kata tadi. Okey. Dan untuk kertas 1 ada 40 soalan kita kena jawab semua. Bila kata jawab semua, memanglah awak kena jawab kan. Tapi ada pelajar kata, cikgu boleh tinggal ke? Boleh tinggal, tapi seboleh-bolehnya awak jawab je lah semua soalan. Sebab apa? Awak jawab salah pun tak ada penolakan markah. Jadi better awak jawab. Kalau katakan soalan tu awak tak pasti. Contohlah soalan 8 ni susah lah. Susah sangat tak tahulah. Mungkin dah baca tapi lupa ataupun topik tahu terlepas pandang atau sebagainya. Jadi awak jangan tinggal. Awak try saja. Awak try je lah ambil A, B, C atau dia ada 4 kau pilihlah satu. Manalah tahu dalam rezeki awak yang awak tembak tu betul. Jadi jangan tinggal. Kertas 1 jangan tinggal walau satu soalan pun. Sebab kita tak tahu rezeki kita kalau awak kena tu, awak tembak tu benda yang betul, awak juga dapat markah, betul tak? Okey, tapi bukan bermakna saya nak awak tembak semua soalan. Kenalah jawab semua soalan dengan yakin, dengan confident, dengan betul sebanyak yang awak boleh. Okey, dan peruntukan markah untuk kertas 1 adalah 40. 40 markah ya, 40 markah dan tempoh ujian adalah 1 jam 30 minit. Untuk kertas 2, kita ada bahagian A, kita ada bahagian B dan kita ada bahagian C. Kita ada 10 soalan yang berjumlah 40 markah wajib jawab semua. Okey. Bahagian B pula kita ada 5 soalan dan total markah 45. Awak kena jawab 3 soalan. Okey. Bahagian C pula ada 2 soalan berjumlah 15 markah. Pilih satu soalan. So totalnya berapa? Awak campurkan 40 campur 45 campur 15, maka awak dapat 100 markah. Tempoh ujian ni lama sikit. Tambah lagi sejam daripada kertas 1, 2 jam 30 minit. Jadi, berapa total markah untuk matematik? Total markahnya adalah 140. Banyak tu. Kan? Jadi, kalaulah awak bertarget, apakah markah target anda? Okay, ini adalah macam panduan lah. Macam mana awak nak target. Kenapa pentingnya awak target markah? Supaya awak boleh macam plan. Sekurang-kurangnya berapa tajuk yang awak nak cover. Sekurang-kurangnya berapa markah yang awak nak dapat untuk awak capai grade yang awak nak atau markah yang awak nak. Okey, saya bagi satu. Kalau awak target nak lulus, okey, kalau awak target nak lulus, okey, lulus dalam SPM, sekurang-kurangnya awak kena dapat 56 markah. 56 bahagi 140 per 140 lah. Ini bermakna 8 tajuk yang awak kena cover. Okey, sebab satu tajuk lebih kurang 10 markah. Jadi 8 tajuk darab 10, so 80 markah. Okey, kat situ. Kalau awak nak target, okey, C atau C+, awak kena dapat at least 70 per 140 dan 10 tajuk lah awak kena cover. Kalau awak nak dapat A-,
A solid, A plus, dan inilah awak kena dapat 100, 112, 129 per 140. Maksudnya awak kena dapatlah markah lebih. 140 tu awak kena dapat lebih. Jadi macam mana awak kena cover 14 hingga 16 topik. Ada topik banyak tau topik sebenarnya. Dalam matematik, okey, sebelum saya pergi ke situ, awak kena tahu beberapa topik yang awak kena kuasai. Iaitu dalam tingkatan 1, memang banyak topik yang kena cover dalam matematik. Lebih banyak ya, 50 lebih topik yang kita kena cover. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tetapi untuk yang paling wajib awak kuasai, maaf ya atas apa tu kesalahan ejaan kat sini. Tetapi topik yang awak kena kuasai untuk setiap bab, especially daripada form 1, form 2, form 3 lah, tak banyak, tak semua. Ini yang wajib awak kuasai. Tingkatan 1 algebra, tingkatan 2 algebra laju penjuntai garis lurus transformasi. Tingkatan 3 garis lurus, graf fungsi, matematik pengguna simpanan dan pelaburan. Untuk tingkatan 4 pula, operasi set, graf gerakan, serakan data, penaklukan logik, ketaksamaan linear, rangkaian teori graf dan matematik pengguna, iaitu pengurusan kewangan. Tingkatan 5, transformasi, serakan data, matematik pengguna. Yang saya listkan ini yang wajib awak kuasai sebab kebanyakan topik-topik yang saya list kat sini membawa markah yang banyak. Jadi kalau awak boleh kuasai ke semua topik yang saya bagi ni, insya-Allah boleh dapat at least 100. Tapi kalau saya nak target macam mana? Awak kena cover lebih daripada ni. Awak kena cover topik polygon. Topik awak belajar pada form 1, semua topik awak kena cover. Okey? Tapi jangan risau, ada teknik dia kalau kita nak cover ke semua topik. Okey. Jadi sebelum kita nak teruskan, saya naklah awak jawab soalan 17 soalan saya ni dengan jujurlah. Okey, adakah awak bersedia untuk percubaan SPM Matematik? Percubaan dah nak hampir ni, awak SPM insya-Allah bulan 12 kan. Jadi adakah awak bersedia? Awak jangan jawab kat saya lah. Awak jawab dekat diri sendiri. Awak mungkin boleh tik tidak. Okey. Okeylah, awak boleh tak awak tanda ya atau tidak. Banyakkah latihan yang anda sudah buat selain cikgu beri? Adakah awak belajar matematik sekurang-kurangnya 30 minit sehari? Adakah awak selalu bertanya cikgu atau rakan kalau awak tak faham? Adakah awak ada mengajar atau membantu rakan awak yang lain tak faham? Adakah awak tak berminat atau tak nak target lulus matematik? Adakah awak dah ubah sikap atau pandangan awak terhadap matematik? Adakah awak hormati guru awak di dalam kelas? Ini penting ya. Okey. Hormat ni, menghormati guru, menghormati rakan, menghormati ibu bapa dan keluarga adalah paling penting. Ini kalau seboleh-bolehnya ketiga-tiga ni saya nak awak patuhi dan saya nak awak hormati sebab hubungan kita dengan manusia, ibu bapa, rakan, guru anda, kalau kita ada buat mistik atau buat kesalahan dengan ibu bapa, rakan, guru, mungkin benda ni akan jadi satu asbab yang awak susah nak study, susah nak masuk. Kalau awak rasa macam awak study berjam-jam tapi masih lagi susah nak masuk, mungkin awak kena reflect, mungkin awak kena buat refleksi diri, mungkinlah aku ni tak hormat cikgu aku. Mungkin aku ada sakiti hati kawan-kawan aku. Mungkin aku sakitkan hati ibu bapa aku. Jadi awak kena refleks kat situ sebab benda ni lah yang akan mendorong awak kepada peperiksaan supaya awak boleh jawab dengan mudah. Okey, keredaan dalam yang buat yang belajar Islam, reda ibu bapa, reda guru adalah keredaan Allah. Kalau beri kereda maka Allah reda, jadi awak punya urusan pun akan dipermudahkan. Okey, next soalan. Menyiapkan kerja rumah sendiri. Adakah awak menyiapkan kerja rumah awak dengan menyuarakan? Adakah awak punya sasaran peribadi untuk matematik SPM? Adakah awak dah ada kalkulator? Pembaris dan kata sebab sekarang ni ada student saya yang pernah dia dah tingkatan 5. Tak ada kalkulator lagi. Pembaris tu saya boleh terima lagi. Tapi tak ada kalkulator lagi. Macam mana tu? Dah form 5 tapi tak ada kalkulator. Ini bukan sekolah rendah ya, pakai congak, pakai jalan kira gitu. Kita ni ada melibatkan pecahan, ada melibatkan nombor-nombor yang besar, jadi perlu ada kalkulator. Jadi kalau sekarang awak tak ada kalkulator, saya mohon kepada awak carilah kalkulator. Okey, cuba kumpul duit. Kalau awak tak ada duit, cuba kumpul duit
untuk belilah kalkulator ya, sebab itu adalah nyawa dalam matematik. Soalan seterusnya, adakah awak yakin awak kecemerlang matematik SPM? Adakah awak punya cita-cita seiring dengan harapan besar guru dan sekolah anda? Adakah anda yakin mencapai sasaran yang sekolah tetapkan? Jadi, bila awak dah jawab kan, awak kira berapa awak jawab ya, berapa awak jawab tidak. Kalau lagi banyak awak jawab tidak, okey, lagi banyak awak jawab tidak, maksudnya saya boleh kata awak masih belum bersedia untuk matematik SPM. Okey, ini adalah untuk refleksi diri. Ini kalau awak dah boleh at least separuh, lebih daripada separuh untuk fasa ini dah bulan 6 ni, dah separuh tahun ni, sepatutnya separuh daripada soalan yang saya bagi ni awak dah boleh jawab ya. Okey, tetapi kalau sekarang ni 5 soalan, 6 soalan je awak jawab ya. Yang lain tu awak jawab tidak. Maksudnya awak kena refleks dan awak kena bertindak dengan cepat untuk ubah diri awak. Okey, jadi saya sediakan benda ni untuk refleksi diri. Awak tengok awak bersedia atau tidak. Kalau awak banyak soalan yang awak boleh jawab ya, maksudnya insya-Allah awak tengah dalam preparation, dah ready dah tu. Tetapi kalau semua ni awak jawab ya, maksudnya 100% awak dah ready. Okay. Alright, so ini untuk refleksi dirilah. Okay, jadi jom kita tengoklah tajuk markah terbanyak lah macam saya kata kan. So, ada beberapa markah yang terbanyak. Okay, beberapa topik yang mengumpulkan banyak markah dan awak kena fokus kepada topik-topik yang saya bagi tahu ni. Okay, iaitu pertama kita ada topik transformasi, markah banyak sangat, 9. Belan dan ongkakan, 6 hingga 9 markah. Matematik penggunaan, matematik guna 4 hingga 9 markah. Serakan data 5 hingga 9 markah. Ketaksamaan linear 3 hingga 9 markah. Matriks 5 hingga 7 markah. Graf fungsi 9 markah. Graf gerakan 6 markah. So awak boleh tengok betapa banyak ni markah kat sini. Jadi bila saya tunjuk awak markah terbanyak, bermakna kat sinilah yang awak kena skor gila-gila. Dekat berapa topik ni? 3, 6, 8. 8 topik yang saya bagi kat awak ni. Inilah topik yang awak kena ambil kesempatan untuk grab markah sebanyak yang mungkin. Sebab markah ni lah akan membantu awak untuk awak capai lulus dan sebagaimanalah target awak. Okey? Tetapi bukan bermakna bila saya bagi awak tajuk ini, bukan awak kena study ni saja. Bukannya fokuskan lebih pada ni, tetapi topik lain pun awak kena fokus. Cuma yang ini awak kena make sure ke semua topik ni awak boleh jawab at least semua betul, at least satu salah ke. Okay? So awak kena make sure. So kita kena tahu bila kita nak jawab, kita nak score dalam peperiksaan, awak mesti ada strategi. Inilah salah satu strategi kita. Kita tengok, kita analisis. Tajuk mana yang ada banyak markah? Sekarang ni, kalau awak makin banyak awak buat latihan, awak akan makin sedar topik mana yang makin banyak, markah, dan awak akan setuju. You will agree with me that 8 topik ini memang bawa markah yang banyak. Okey, jadi rugi kalau kita tak kuasai ke semua topik ni. Okey? Alright, so sekarang saya nak explain lah 7 golden tips. Hari ni kita ada buat juga sikit latihan. Okay, buat sikit latihan. Beberapa cuma latihan saya. Hari ni saya nak fokus kepada kertas 2. Okay, kalau ada kesempatan kita mungkin minggu hadapan kita akan pergi ke kertas 1 pula. Saya nak buka kertas 2 lah sebab kertas 2 paling banyak markah kan. Okay, so there are 7 golden tips. 7 tips emas. Awak pegang 7 tips ni, insya-Allah awak boleh lulus. Okey, so tips yang pertama adalah tahu atau hafal formula. Okey, jadi sebelum saya nak ceritalah tentang tips 1 ni, sekarang ni korang boleh tengok kan dekat dalam skrin ni ada satu formula. A kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Korang boleh agak tak ini formula apa? Cuba korang teka. Ini benda ni korang dah jumpa daripada korang form 1 lagi. Apa dia? Saya punya pen ni hilang ke? Cuba teka. Cuba teka berapa? Berapa pula? Apa formula dia? Okey. Jadi
Kalau awak boleh teka ni formula apa, maksudnya awak dah biasa buat latihan. So, formula ini adalah formula, saya tulis kejap ya. Formula, teorem, lari pula dah. Teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras lah. Dalam bahasa Melayu lah. Okey, kalau awak boleh teka formula ni, bagus. Maksudnya, awak dah ready teorem Pythagoras. Okey, next. Kita tengok pula. Kalau awak nampak gambar ni pula, ni apa pula ada something kat tengah ni? Saya pandang. Okey. Ya, sabar. Okey, kalau yang ini pula, apa formula dia? Bila awak nampak gambar ni, apa formula yang terlintas di fikiran awak? Tadi saya tunjuk formula. Awak dah tahu dah formula dia apa. Kalau saya tunjuk gambar, apa formula dia? Gambar apa yang kita tengok kat sini? Formula apa? Okay, so yang ini adalah formula. Ya, ini adalah gambar kubus, okay, ataupun cube lah. Untuk belajar yang bahasa Inggeris, ni kubus, okay, kubus or cube. Alright, so formula apa yang terlintas kat fikiran awak bila awak nampak bentuk kubus atau cube? Ya, okay, formula betul. Panjang darab lebar darab tinggi. So, kenapa saya tanya soalan-soalan ni? Sebab bila awak dapat kertas peperiksaan, banyak soalan yang akan keluar bentuk. Dan soalan tu, dia takkan directly bagi awak formula terus kat situ. Formula ada diberi tapi kat muka surat depan sekali. Selepas yang muka yang ada sulit, jangan baca, jangan buka soalan sehingga diberitahu. Bila awak buka je page dia, dalam booklet matematik tu, awak buka je, ada terpampangnya formula yang perlu digunakan dalam matematik. Tetapi, sekarang ni awak kena tahu waktu bila awak nak guna formula-formula tu. Sebab dalam soalan ni tak bagi awak. Dia tak bagi awak, okey, ni kubus, so guna formula kubus. Tak. Dia bagi awak kubus, awak boleh fikir, ni nak formula apa ni? Dia bagi awak bentuk ni, bentuk apa ni? Bentuk 3D. Bentuk 3D, 3 dimensi. Okey. Mungkin dalam soalan dia akan bagi awak satu keyword, isi padu. Bila dah keluar perkataan isi padu dalam kepala awak dah tahu dah formula kubus. Okey, formula kubus iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Tapi cikgu kalau saya macam tak sure ke tak ingat, tak apa. Awak boleh tengok dekat bahagian formula tu, senarai formula. Tetapi awak kena tahulah setiap formula tu digunakan untuk apa. Okey, so bagus bagi siapa yang boleh fikir, siapa yang boleh jawab soalan ni. Okey, next. Yang ni a bit susah sikit lah. Bila awak nampak gambar ni, ini gambar botol lah salah awak gunakan untuk botol kan. Apa isi padu dia? Apa isi padu dia? Apa formula untuk isi padu silinder? So kat sini awak nampak dia bentuk silinder kan? So dalam kepala awak dah fikir dah. Tak tengok lagi soalan awak dah tahu. Mesti ada berkaitan dengan isi padu. Benda ni untuk kita train. Kenapa saya buat macam ni? Supaya saya boleh train awak untuk awak jawab soalan. Sebelum awak dah baca soalan tu, awak dah tahu dah soalan ni mungkin nak tanya pasal apa. Bila awak nampak je bentuk macam ni, oh dah tahu dah ni mesti nak tanya pasal lebih kurang berkaitan isi padu. Jadi, awak dah tahu, okey, silinder. Isi padu silinder. Sekarang awak jawab soalan seterusnya. Apa formula isi padu silinder? Formula dia apa? Apa formula dia? So, formula untuk isi padu silinder adalah pi J kuasa 2 darab tinggi. Pi J kuasa 2 darab tinggi. Pi itu apa? Pi itu yang 22. Awak kena tahu pula. Ada student yang tak tahu pi itu apa. Pi itu 22/7. Tapi selalu ni dalam exam, dalam peperiksaan dia akan bagi nilai pi itu. Sama ada awak nak guna 22/7 ataupun yang popular 3.1444 panjang belakang tu, awak kena tengok pada soalan. Sebab tu kadang-kadang dalam soalan dia ada tulis 3.1 ke ataupun 22/7. Sebab dia nak jawapan dalam bentuk apa. Okey? So,
pi adalah 22/7. Tala J tu apa? J tu merujuk kepada jejari. So, awak kena tahulah apa itu jejari. So, kalau kita tengok ini adalah bentuk bulatan kat sini kan. So, jejari macam mana nak cari? Awak kena ada pusat dan awak kena bawa garisan dari pusat sampai dia menyentuh mana-mana dinding. Okey, mana-mana dinding ataupun orang kata line circle ni. Okey, bila dah sini satu panjang macam ni, ini kita panggil jejari. Okey, kalau kita tarik lagi satu kat sebelah sini, dah jadi diameter. So, tu kena tahulah basic-basic tu. Alright, dan T merujuk pada apa? T. Kena tahu formula ni guna untuk apa. Okey, next. Belum lagi. Ini lebih susah sikit. Bila awak nampak gambar ni, kan, apa formula yang terlintas di fikiran? Okey, so mungkin pertama kali awak akan fikir, ni pizza. Okey. Tetapi awak akan tanya, apa kaitan pizza dengan soalan ni? Awak tak baca lagi soalan ni? Tiba-tiba ada pizza ni, pahal ni. Okey, awak jangan terkejut. Sebab kadang-kadang soalan ni tak bukan bagi awak macam kubus untuk kubus. Kadang ni bagi awak objek-objek yang ada di sekeliling kita. Objek-objek yang ada dekat sekitar kita. Mungkin dia boleh tanya pasal meja, tanya pasal pintu, tanya pasal kek, dia boleh tanya pasal botol air, dia boleh tanya juga pasal pizza. Tetapi, bila awak perasan kat setiap bentuk objek-objek dibagi, semua ada bentuk. So, pizza ni ada bentuk. So, bentuk apa yang awak nampak kat sini? Bentuk bulatan. Jadi, bila bulatan, mungkin akan keluar dua benda dalam kepala awak. Bulatan, mungkin dia nak tanya soalan ni sebelum awak baca soalan tau. Mungkin dia nak tanya pasal lilitan bulatan. Mungkin dia nak tanya pasal luas bulatan. Jadi inilah yang dah kena ada dalam fikiran awak. Bila awak boleh tahu, awak dapat tahu dia tu soalan pasal apa, jadi tak payah nak baca soalan pun awak dah tahu dah dia nak cerita pasal apa. Okey, biasalah nanti kat soalan ni bagilah cerita kisah-kisah dia, apa semua kan. Itu normal dalam matematik. Tetapi yang kena awak train daripada sekarang, awak dah tahu dah formula tu guna untuk apa. Okey, so that's why sebolehnya tahu formula dan guna sebaik mungkin ketika menjawab soalan. So macam yang tadi saya katakan, ada banyak formula yang diberikan ketika awak jawab peperiksaan yang inilah yang disediakan. Jadi awak kena tahulah setiap setiap formula yang dikasih dekat dalam ni, setiap formula yang dibagi awak kat sini, awak kena tahu guna waktu bila. Dia bagi awak bukan sesaja, dah bantu awak. Macam tadi soalan lilitan bulatan kan. Ada soalan lilitan bulatan kat sini. Ada lilitan bulatan kat situ ya. Okay. Jadi, alright. So, dekat sini ada lilitan bulatan. Sekejap saya tengok ada orang tak. Okay. Takut pula. Okay, so kalau lilitan bulatan mungkin nak tanya pasal yang ini. Okay. Nak tanya pasal muka. Alright. Ataupun dia nak tanya pasal ada orang nak masuk kan? Kejap ya. Belum. Bukan. Salah. Mungkin saya punya ni kot. Saya tengok. Alright. So, kita teruskan. Okay. Kita teruskan. Okay. So, macam tadi tu lilitan bulatan kan. So, lilitan bulatan kita boleh pakai formula 2 pi J. Kalau luas bulatan kita boleh pakai formula pi J kuasa 2. Kalau soalan tadi pasal panjang lengkuk, boleh pakai formula panjang lengkuk dan sebagainya. So, kena tahulah kegunaan kegunaan dia lah. Jangan kita tak tahu pula kegunaan dia apa kan. Alright. So, next. Kita nak pergi ke mana pula? Kita nak pergi ke seterusnya, iaitu tips yang kedua, jangan study last minute. Alright, so bila saya sebut pasal study last minute ni, ni yang masalah ni. Ni yang masalah kepada, macam mana saya nak kata kebanyakan student lah ni masalah dia. Suka sangat study last minute kan. Sebab apa? Sebab dia kata macam, alah cikgu,
study last minute kita orang kejap saya sharing ni kenapa saya punya kenapa ke Okay, nampak kan? Okay. Alright. Okay. Okay, nampak kot. Alright. So, seperti awak nampak dalam saya punya tu kan. Jadi kita gunakan, sekejap saya nak adjust balik saya punya slide. Sekejap ya guys. Okay, kita sambung. Alright, so untuk tips yang kedua adalah jangan study last minute. Okay, study last minute ni akan buat pelajar jadi kelam kabut dan burn out tau. Jadi kalau awak tengok kan dalam memes kat sebelah ni kan, nampak memes ni, si SpongeBob ni. Tengok, nak study last minute macam itulah jadi ni. Awak nak study last minute kadang ada student study, awak kategori mana? Adakah awak kategori student yang study 1 bulan sebelum? 1 bulan sebelum? Ataupun awak ni adalah student yang study 1 minggu sebelum. 1 minggu sebelum. Ataupun awak ni adalah student yang 1 hari sebelum baru nak study. Ataupun yang lebih teruk, 1 jam sebelum baru nak study. Awak yang mana satu? Tepuk dada tanya selera lah. Jadi yang mana yang bagus sebenarnya? Yang paling bagus adalah study 1 bulan sebelum. Tapi itu pun belum cukup. Untuk SPM 1 bulan sebelum tu belum cukup lah. Awak kena study dah berbulan-bulan. Sepatutnya daripada bulan 1 awak dah kena study untuk SPM. Jadi pentingnya kita study awal waktu adalah supaya kita tak kelam kabut. Bila awak kelam kabut, bila contohlah 1 hari sebelum baru awak nak study. Bayangkan ada banyak topik awak nak cover. Ini baru matematik. Belum lagi saya cerita subjek sains, subjek sejarah. Belum saya cerita subjek-subjek lain tu. Belum lagi saya cerita subjek-subjek lain tu yang perlu menghafal. Jadi kita tak mampu nak habiskan ke semua lambakan topik tu dalam 1 hari. Jadi that's why kita kena plan. Hari ni aku nak study apa? Hari ni aku nak study macam mana? Apa topik aku nak study? Jangan 1 minggu tu awak nak study matematik dia nanti otak awak burn out. Then of course belajar 1 hari sebelum exam memang awak akan burn out. Dan possibility untuk benda yang awak baca tu masuk mungkin dia akan keluar balik. Sebab dia tak duduk. Awak kena ingat tau, memori kita ada 2 jenis tau. Jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Jangka masa pendek. Jadi, kita kalau boleh, apa yang kita study, kita nak letak dekat memori yang mana? Jangka masa panjang ke memori jangka masa pendek? Yes, of course lah kita nak letak kat memori jangka masa panjang. Kan? Takkan kita nak letak kat memori jangka masa pendek? Awak nak ingat benda tu sampai ke SPM kan? Jadi, kita nak letak dekat jangka masa panjang. Macam mana kita nak letak memori kita tu kekal dalam jangka masa panjang? Kena buat selalu latihan. Kena revise selalu. Kena selalu buat revision. By that barulah awak boleh study dan memori tu akan duduk dalam memori jangka masa panjang. Okay? Bila awak study last minute, percaya cakap saya, semua yang awak belajar tu ibarat awak masuk dalam, macam mana tahu saya bagi analogi, awak masuk dalam satu cawan, ni cawan kan? Ni cawan awak, tapi cawan awak tu ada lubang. Okey. Jadi awak masukkan air. Air tu ibarat awak punya ilmu yang awak masuk tu lah yang awak belajar tu kan. Awak masukkan air. Banyak air ni. Tetapi air yang masuk tu semua keluar balik kat sini. Itulah ibaratnya bila kita study last minute. Awak masuk dia keluar. Awak masuk dia keluar sebab otak kita ni mula-mula dia boleh tahan tau macam cawan boleh tahan. Tapi at one time dia akan pecah. Dia akan bocor. So apa yang awak baca tu dah keluar. Dah tak boleh masuk dah. That's why mungkin awak bila awak study last minute sangat macam tu, nanti bila esok-esok awak akan macam tertanya, aku dah baca benda ni kenapa aku tak ingat? Sebab inilah sebab awak study last minute. Jadi untuk elakkan benda ni kena study lebih awal. Okay? Alright, so
Nombor 3, jangan malu bertanya. Awak tengok kat sini. Teacher, don't be shy to ask questions. Teacher when I ask a question. So awak tengoklah meme dia. Teacher dia macam, Okay, itu benda normal lah. Tapi apa pun jadi, jangan malu bertanya. Sebab pepatah mengatakan malu bertanya sesat jalan. Kalau ada sebarang persoalan, terus tanya. Jangan simpan buat pegasam. Nak tanya kat siapa cikgu? Saya kadang takutlah nak tanya cikgu. Saya takut cikgu marah. Tengok macam memes tu tadi kan. So, kalau awak takut tanya cikgu, tanya kawan awak yang lagi pandai. Tanya kawan awak yang menahu tentang soalan tu. So, dia boleh ajar dekat awak. Jadi jangan malu nak bertanya. Makin awak malu nak tanya, nanti awak pun, dah lah kita ni jenis tak reti nak cari sendiri jawapan. So bila kita je ni tak reti cari jawapan sendiri, tak boleh research sendiri, so awak kena bertanyalah dekat orang. Tanya dekat cikgu, tanya dekat orang yang tahu. Kalau awak dah tanya kat kawan awak pun tak pasti, so beranikanlah diri pergi jumpa cikgu. Tetapi saya ingatkan awak, kalau awak tanya cikgu, saya bagi tips lah ni benda ni memang saya tahu akan dialami oleh student. Ada student komplain, dia kata cikgu, saya tanya cikgu saya, tapi itulah, dia saya tanya, dia marah balik saya. Dia kata, tak faham ke apa benda kan? Saya cakap macam ni, bila awak dah tanya, awak berani nak bertanya dia, itu adalah satu effort yang baik dan jangan hapuskan effort tu. Teruskan. Kalau awak tanya cikgu awak dan cikgu awak marah, itu bukan masalah awak, tu masalah cikgu awak. Okay, this is not your problem. This is not your problem, that's their problem. If they have something, if you ask them, and then they get mad, and they scold you, that's their problem, not you. Because you are a student. Awak tak faham, memanglah awak nak tanya. Lantaklah cikgu tu explain beribu kali pun, tapi kalau awak tak faham, awak layak untuk bertanya. And there, he or she, as a teacher, must omit lah, kena commit lah dengan dia punya task dia, kena commit lah dengan dia punya job sebagai cikgu. Ada student tanya, kenalah jawab. Tak ada istilah soalan tak pandai. Tak ada istilah soalan tak pandai. Semua soalan okey saja. Saya tak kisah. Tapi janganlah. Dia soalan tak pandai dan soalan tak relevan. Ada dua benda awak kena ingat soalan tak pandai dan soalan tak relevan. Soalan tak pandai tu maksudnya ramai orang ingat soalan tak pandai tu macam kalau tanya soalan pasal ni cikgu akan marah. Bukan. Cikgu dia tak, kita orang tak marah kalau awak tanya soalan yang awak kata soalan tak pandai tu bukan. Kita marah kalau awak tanya soalan yang tak relevan. Contoh, soalan topik pasal kita belajar soal matematik kan, tiba-tiba awak tanya cikgu, macam mana kita nak tahu seseorang tu suka kat kita. Awak tengah belajar dengan cikgu awak ni, belajar matematik ni, tiba-tiba awak tanya cikgu awak, randomly awak tanya, cikgu macam mana kita nak tahu seseorang tu suka kat kita. Memang cikgu awak marah lah. Tu dah bukan guna tu masalah dia, bukan masalah awak, itu memang masalah awak. Jadi soalan yang awak nak tanya kat cikgu awak, biarlah relevan dengan apa yang cikgu tu boleh, yang capable. Jadi janganlah tanya soalan pelik-pelik. Melainkan kalau tengah waktu borak, waktu dengan santai, bolehlah awak nak tanya cikgu awak. Tapi kalau tengah dalam kelas, jadi gunakan, maximize that time untuk tanya soalan-soalan relevan dengan apa dalam subjek tu. Tak kisahlah, kadang awak belajar hari ni topik polygon. Tetapi awak tak faham topik algebra, awak boleh je tanya. Tapi janganlah tengah cikgu awak SPT awak kata, cikgu saya nak tanyalah pasal algebra. Tu pun boleh jadi masalah, tak kena tempat. So make sure ada adab bila kita nak tanya, make sure relevan, make sure bertempat soalan tu. Janganlah tiba-tiba sangat awak tanya soalan tu. Make sure beradab. Kadang-kadang ada setengah cikgu jadi naik marah sebab student tu je tak ada adab. So awak kena faham, bila cikgu awak marah, kan, cuba awak tengok balik. Awak marah, dia marah awak sebab apa? Awak tengok. Kalau awak rasa awak tak ada masalah kat dia, awak pun tanya dengan elok, dengan sopan, soalan awak pun relevan dan memang awak tak faham benda tu. So, kalau cikgu awak marah, itu masalah dia, bukan masalah awak. Okay, please ingat benda ni sampailah awak masuk uni pun. Okay. Alright, so tips yang keempat, pastikan study kena smart. Tengok macam dalam meme saya bagi. Word smart, not high. Semua orang tengok ni tolak yang bentuk cube ni. Tapi dia seorang tolak
tolak yang bulat kan. Yang bulat tu senang nak tolak. Tapi kat bawah dia kata, my brother Ingra, how are we supposed to build the pyramid with this? Dia kata lah nak build piramid. Nak buat piramid tapi pakai yang bulat. Mana boleh lah. Tu biasalah meme kan. Nak sekadar orang kata. Santai-santai je kan. Okey. Sekejap ni nak masuk ke? Kejap je. Kejap. Orang kalau tengok pre-recorded ni, yang mana-mana yang tengok pre-recorded, selamat datang kepada yang pre-recorded. Yang untuk yang pre-recorded, jangan terkejut pula tiba-tiba saya kata ada orang nak datang sebab adalah yang nak masuk tu. Jadi korang yang tengok pre-recorded ni boleh skip-skip bila saya kata ada orang nak datang ke. Korang boleh skip-skip ke part-part yang penting lah. Okey, jadi macam mana nak study smart? Awak kena pilih topik yang mudah untuk awak skor. Tak perlu kaji, tak perlu ulang kaji sebuah topik taklah awak target nak lulus. Ingat, kalau awak target nak lulus, awak studylah topik-topik yang mudah. Itu first step. First step awak study topik yang mudah dulu. Jangan sekali semua harung awak nak ni, nanti benda yang mudah pun awak terlepas tak boleh nak jawab. Jadi pergi dulu kat topik-topik yang mudah. Awak dah settle kat topik-topik yang mudah, topik-topik yang wajib ulang kaji. Macam tadi saya dah bagi tu, awak check balik, awak revise balik, awak rewind balik dekat part yang saya tunjukkan topik yang wajib awak kuasai kat situ. Dan awak kena ulang kaji benda tu. Dah settle semua topik tu, baru awak pergi topik-topik yang lain untuk kalau awak target A+. Okay? Alright, so itu satu cara lah. Okay, tips yang kelima. This is soalan-soalan lepas. Yang ini awak kenalah discuss dengan cikgu awak, dengan kawan awak, kenaan soalan sport. Tapi soalan sport ni bukan bermakna soalan ramalan Korang jangan nampak je soalan ramalan, nampak je soalan sport. Terus bacain tu je. Yang lain tak nak baca, yang lain tak nak study. Kena juga soalan sport ni bermakna soalan yang possibility untuk dia keluar. Topik yang possibility, high possibility untuk dia keluar. Bukan bermakna topik tu confirm keluar. Possibility dan confirm tu lainnya. Anak-anak, possibility tu maksudnya kemungkinan ada keluar. Confirm tu memang confirm akan keluar. Soalan sport ni soalan yang possible yang akan keluar. Jadi bila dengar perkataan possible, jangan awak tu stick dengan soalan sport tu sampai ke awak ignore soalan-soalan lain. Awak ignore ke topik-topik lain. Kononnya topik tu tak masuk exam last-last. Bila awak exam nanti tiba-tiba yang bukan sport tu yang keluar. Yang soalan sport tu satu hapak pun tak masuk. Jadi jangan macam gitu. Orang bila bagi soalan sport itu maksudnya ada possibility untuk masuk. Awak kena bagi attention sikit tetapi bukan bermakna awak kena abaikan topik-topik yang lain. Okay? Dan biasanya ada soalan-soalan yang berulang lah. Dan jangan juga lupa buat latihan soalan tahun-tahun lepas. Daripada tahun 2021 tu awak buatlah soalannya. Lepas situ awak akan analisis soalan apa yang rajin keluar, soalan apa yang tak rajin keluar. Daripada situ awak akan dapat. Okay, lagi banyak awak buat latihan, lagi banyaklah awak tahu soalan-soalan apa yang akan keluar. Okay, so tips yang keenam adalah tahu teknik yang betul. So Mac ni kenalah penggunaan teknik yang betul. Okay, kalau awak faham soalan tapi teknik dan jalan kiri tak betul, awak masih tak dapat nak score. Okay, jadi teknik ni penting ya guys. Awak kena tahu. Kalau awak nak jawab soalan kuadratik, contohnya persamaan kuadratik, awak kena tahulah teknik yang betul untuk menjawab soalan persamaan kuadratik. Kena tahu cara yang betul. Kalau soalan tu tanya awak pasal contoh melakar fungsi kuadratik. Jadi awak kenalah tahu apa teknik yang betul untuk awak lakar dan melukis graf fungsi. Macam mana nak tahu teknik yang betul? Ini satu benda adalah daripada sekolah. Apa yang cikgu awak ajar. But sometimes students selalu complain, cikgu, yang cikgu sekolah ajar tak faham jugalah. Tu normal awak. Tapi tak apa. Kalau awak tak faham cikgu sekolah awak ajar, awak boleh pergi dekat YouTube. YouTube ada banyak cara mudah untuk menunjukkan teknik-teknik yang mudah dan betul supaya awak boleh dapat markah yang tinggi dan mungkin full mark. Okay, ataupun awak boleh join tuition, awak boleh join seminar yang akan bagi tahu teknik-teknik. Macam sekarang lah bagi tahu teknik. Cuma sekarang ni saya tak adalah pergi by bab semua ni sebab ini first seminar kan. So kita pergi in general je lah.
Okay, so ingat, awak faham soalan pun, tapi teknik dan yang kira tak betul, still tak dapat nak score. So, kena tahu teknik yang betul. Alright, so, sehubungan dengan itu, marilah saya tunjuk beberapa teknik yang mungkin awak boleh apa yang awak boleh ikut lah. Okay, so saya nak fokus ikutkan dalam ni saya prepare kertas 1 dan kertas 2. Tetapi sebabkan saya risau kekangan masa, kita takut kurang masa kan. Jadi kita buatlah kertas 2 lah, fokus pada kertas 2 sebab kertas 2 ni a bit susah. Actually kertas 1 ni yang saya boleh bagi tahu ini teknik untuk kertas 1. Nombor 1, tadi teknik ni banyak dah saya explain awal-awal tadi. Awal-awal tadi yang pasal nak target berapa tu kan. Kertas 1 ni, untuk topik kertas 1, ada 40 soalan kan. Okey, 40 soalan. Macam tadi saya kata, jangan tinggal walau satu soalan. Tak kisahlah awak entam ke, tak entam ke, jawab saja semua sebab kita tak tahu. Mungkin awak entam, mungkin awak tembak tu mungkin betul. Sebab ni kita nak target lulus ni, kalau pelajar yang nak target A+, orang kena jawab lah 30 ke atas kan. So kalau awak nak target lulus, awak kena dapat at least ya 20 soalan. 20 soalan ni betul. 20 ya, 20. Kalau pelajar yang nak target A, awak kena dapat, okey ni pelajar yang nak lulus Yang nak lulus, awak kena target kertas 1, 20 soalan. Kena betul, sekurang-kurangnya. Untuk pelajar yang nak target A, atau A+, A minus, A solid, A+, awak kena jawab 30. Kena dapat betul 30 dan ke atas. Ini dia. Kalau untuk kertas 1. Sebab kita tahu kertas 1 ada 40 soalan, 40 markah. Jadi untuk awak dapat at least lulus, awak kena make sure awak boleh jawab betul 20 soalan. 20 soalan, awak kena dapat 20 markah at least. Untuk dapat A, tak kisahlah A minus, A solid, A+, awak kena dapat 30 dan ke atas markah awak. Ini strateginya. Awak kena tahu. Dan kebiasaannya, dalam kertas 1, dia akan tanya semua topik daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey. Dan tips saya kat sini, selalunya pelajar akan ada masalah nak hadap kertas 1. Dia akan selalu cakap apa tahu cikgu? Saya kan bila jawab kertas 1 ni, saya kan 1 jam 30 minit kan. Saya dah sampai soalan 20. Tiba-tiba masa tinggal 30 minit lagi. Sudah. Lagi 20 soalan tu macam mana? Sebab itulah kita kena pandai urus waktu bila jawab soalan. Okey, sekarang saya ajar Awak ada 40 soalan. Untuk soalan kertas 1. Kertas 2 ni dia payah sikit sebab dia banyak benda. Tapi untuk kertas 1 ni simple je. Awak ada 40 soalan. 40 soalan untuk 1 jam 30 minit kan? Okey. So 1 jam 30 minit, kalau awak tukar dalam bentuk minit, ada 90 minit. 1 jam bersamaan 60 minit. Dan kalau 1 jam 30 minit bersamaan dengan 90 minit. So awak cuba bahagi. 40 soalan bahagi dengan 90 minit. Cuba awak bahagi dapat berapa. Satu soalan nak dapat berapa minit awak nak. Okay, so awak kena bahagilah 40 soalan bagi 90 minit. Bila awak bahagi, awak dapat berapa? 40 soalan, 40 bahagi 90. Ya ke 40 bagi 90? 90 bagi 40 lah awak. Okey, 90 bagi 40 soalan. 90 minit bagi 40 soalan. So, 90 bahagi dengan 40. So, maksudnya satu soalan adalah bersamaan dengan 2.25 minit. Tetapi ini tidak ideal. Kenapa saya cakap ini tidak ideal? Sebab awak mesti nak kena check. So, kita buatlah check soalan tu dalam 10 minit. So, 90 tolak 10. So, 80 minit. Jadi, kita kira yang baru. Sekarang satu soalan kena berapa kena jawab? Satu soalan objektif adalah bersamaan 80 bahagi 40. Berapa? 80 bagi 40 minit. Satu soalan bersamaan dengan 2 minit sahaja. Ini yang ideal ya. Kalau 2.25 minit ni, ini untuk soalan-soalan yang kritikal saja. Soalan-soalan lain sepatutnya 2 minit dan ke bawah. Okey, paling ideal 2 minit. Kalau lebih daripada 2 minit awak jawab, itu awak akan ada masalah. Masalahnya apa? Awak akan tak sempat nak jawab semua soalan.
Jadi awak kena set time. Bila awak jawab SPM, make sure benda pertama yang awak kena ada jam. Jam kena pakai. It's very important. In your examination, your time is your biggest enemy, your biggest foe. Okay, time is the biggest enemy. So awak kena berlawan dengan masa juga. Jadi awak tengok masa, mungkin ada orang kata cikgu kat sekolah saya, kat dewan saya ada je jam. Yelah memang ada jam, tapi dalam jam tu jauh, awak pula duduk belakang sangat, maknanya awak nak nampak, nak pula awak tu rabun. Pakai spek pula tu hari tu, macam mana? Jadi make sure adalah jam lah. Tapi jangan pakai smartwatch Jangan pakai smartwatch. Nanti smartwatch awak kena rampas. Pakai jam biasa lah. Analog punya jam ke, digital punya jam ke, yang biasa punya jam. Belilah, invest lah untuk membeli jam supaya awak boleh time awak punya. Kenapa? Sebab benda ni lah yang saya ajar dekat student-student saya. Saya akan, bila saya suruh student saya jawab soalan, saya memang akan set time saya akan set time. Contoh saya bagi hari ni, okay, latihan hari ni saya nak buat 5 soalan objektif. So, saya time saya time satu soalan 2 minit saja. Satu soalan 2 minit. So, 5 darab 2, saya time 10 minit. Bila saya time 10 minit, rata-rata yang sebelum diorang tak menggunakan jam tu, rata-rata 5 soalan tu, 2 soalan atau 3 soalan je baru diorang dapat dalam masa 10 minit. So, awak nampak tak time management tu penting dekat kertas 1. Kertas 1 keywordnya time management. Sebab kalau awak tak pandai manage masa, nanti dekat kertas 2 awak nanti maka awak akan tak dapat jawab soalan-soalan yang banyak. Okay, mungkin separuh jalan baru awak dapat jawab. Tinggal lagi 20 soalan, awak ada lagi 20 soalan, masa tinggal 30 minit. Awak nak jawab macam mana? Contoh awak ada lagi tinggal 20 soalan kan? Awak tinggal ada lagi 20 soalan dan ada lagi 30 minit. So, awak kena bekerja sekarang ni 20 soalan untuk 30 minit. Awak kena bahagi pula. 30 minit bagi 20 soalan, berapa pula? Bagi 20 soalan, awak kena jawab satu soalan 1.5 minit. Lagilah. Kita tak tahu pula belakang-belakang tu soalan lagi susah macam mana. So, dah rugi kat situ. Jadi, time management tu penting. Sebab student saya sebelum ni ada yang saya buat, saya macam tadi ceritakan, 5 soalan 10 minit. Satu soalan 2 minit saya tetapkan. Rata-rata memang ramai jawab sampai 3 soalan lah. Adalah seorang 2 yang dapat 4. Dah sampai soalan ke-4 dan ke-5. Ada seorang 2 yang dapat soalan ke-4 dan ke-5. Yang lain-lain baru 3 soalan. Ada yang 2 soalan. Jadi saya bagi tahu kat student saya, lepas ni masuk kelas matematik, sedia jam. Tak kisahlah tak ada jam pun, pakailah sedia timing kat sebelah untuk diorang tengok. Diorang jawab tu cukup tak masa tu. Kita kena pandai manage masa. Bila awak pandai manage masa sekarang, untuk kertas 1, insyaAllah awak akan takkan tak ada problem. Cikgu, macam mana kalau saya nampak soalan tu, tahu-tahu dah tengok tu macam susah. Kalau masa 20 saat pertama awak baca tu, janganlah baca lama sangat. Jangan baca slow. Jom saya tunjuk beberapa. Baca laju sikit, dek. Okey, baca laju. Dan awak tengok, kalau soalan tu awak rasa soalan ni susah ataupun topik tu memang awak tak suka. Contoh awak tak suka topik trigonometri. Awak tak suka topik tu. Awak skip dulu, pergi soalan lain. Awak skip. Pergi jawab soalan yang mudah dahulu, baru jawab soalan yang susah. Okey, kalau awak sibuk nak jawab soalan susah, yang mudah awak tak sempat jawab, nanti jadi macam case tadi tu. Lagi 30 minit, lagi 20 soalan awak tak habis jawab lagi. So, time management is very important for paper 1. Okay? So, apa yang kita nak kejar, nak lulus at least 20. 20 Kalau awak dapat 20 ke bawah tu, very unlikely sebab awak nak kena cover ni dengan kertas 2. Kertas 2 tu awak nak kena dapat tu cover tu. Jadi, awak kenalah dapat target 20 soalan. Okay? Paling cikai lah. Paling cikai pun 15 lah. Paling cikai orang kata paling cikai 15 lah. Paling busuk lah 15. Bawah dari 15, maaf saya cakap, peluang awak agak susah sikit nak dapat lulus. Sebab kita tak tahu kertas 2 awak pula macam mana perform. Kalau kertas 2 awak perform tak apa. Kalau kertas 2 awak tak perform, dah susah dekat situ. Okay, dah habis paper kertas 1, kita pergi kertas 2 Okay, so kertas 1 ni kita pergi nanti. Okay, so now kita pergi kertas 2. Bahagian A. Okay, so bahagian A macam saya kata tadi, kena jawab semua soalan. Okay, so bila saya kata kena jawab semua soalan, janganlah tinggal. Ada student bila jawab soalan kertas 2 kan, saya tengok kan, dia dah jawab. Lepas tu dia tak confident, dia pergi padamnya semua. Dan
yang dia padam tu betul jalan kira dia tu. Walaupun saya tahu dia tak dapat jawapan, tapi jalan kira itu dah ada markah. Contoh soalan tu dengan markah, dua jalan kira dia tu, dia dah ada jalan kira tau. Dah boleh dapat 2 markah. Saya nampak kesan padam tu tau. Ada student ni macam, saya nampak lah kesan yang korang pergi potong apa semua kan. Sayang kat situ. Jadi janganlah buat macam gitu ya. So bila nampak soalan tu, korang cuba jawab dan jangan tinggalkan kosong. Pemeriksa tak suka nampak soalan. Kalau saya tak suka tanda kertas, tengok kosong. Saya rasa macam apa ni, kenapa ni tinggal. Manalah tahu apa yang korang jawab tu tiba ada betulnya, kita tak tahu kan. Alright. So, untuk kertas 2 kena jawab semua soalan dan kebiasaannya bahagian A ni soalan yang markah ada yang banyak, ada yang sikit tetapi awak kena cuba sedaya upaya untuk dapatkan skor. Okay, ni saya tunjukkan dalam 2 soalan sebelum kita end lah kelas kita kan. Dalam 2 soalan yang very common, okay, very common selalu ditanya dalam peperiksaan. Boleh juga keluar dekat kertas 1 tapi ni juga komen untuk kertas 2 lah. Okay, so ni soalan ni. Ungkapan dan persamaan kuadratik. Mampui keluar soalan macam gini kan. Okay, so bila awak keluar soalan macam gini, ini dah test daripada Form 1. Awak dah belajar Form 1 tentang algebra. Tetapi ini adalah berkaitan dengan kuadratik. So macam mana kita nak buat? Okay, so benda pertama bila nak jawab soalan persamaan kuadratik, awak kena tahulah kuadratik tu apa. Kuadratik tu adalah satu persamaan. Persamaan kuadratik adalah satu persamaan di mana nilai kuasa terbesar adalah sama dengan 2. Contoh kita ada formula ARM. Formula ARM bagi persamaan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. So ini yang awak kena tahu. Tu saya kata formula dah kena tahu. Kalau awak tahu formula, insya-Allah senang. Sebab tu kita pergi tips semua satu tadi. Tahu formula tu paling penting. So AX kuasa 2 tambah BX X tambah C sama dengan 0. So saya dah kata kuasa terbesar dalam persamaan ini adalah kuasa 2. Kalau kuasa 3 awak jumpa tu bukan persamaan kuadratik ya dek. Tu bukan kuasa kuadratik, tu dah lain dah. Okay, so apa next step? Awak dah tahu dia punya persamaan kuadratik yang umum. Okey, awak dah kenal pasti dia kuasa persamaan kuadratik. Apa yang kedua? Kena sediakan kalkulator. Alamak, saya tak bawa pula kalkulator. Okey, awak kena sediakan kalkulator. Dalam kalkulator awak dah kena baina, awak kena tahu. Dah kena mahir nak cara menggunakan kalkulator. Kalau awak ingat lagi, cara kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik, kalau awak tengok lagi, awak ingat balik pada buku teks, memang ada cara yang kita boleh guna tanpa menggunakan kalkulator. Tetapi, kita nak jimat masa, wah ada soalan-soalan yang lagi susah. Ada soalan yang banyak kerja nak buat. Contohnya soalan graf. Awak ada banyak, awak kena perlukan masa yang banyak untuk jawab soalan graf. Jadi, awak janganlah nak bazirkan waktu dengan benda-benda yang menyusahkan. Guna benda yang senang. Jadi, apa cara dia? Okey, so ni nota asas lah. Bila awak ada kalkulator, awak akan bentukkan ni kepada persamaan ARM. Okey, sekarang ni, kalau awak tengok bentuk yang saya bagi soalan tadi ni kan, ini bentuk ARM atau tidak? Bentuk ARM atau tidak? Bentuk ARM atau tidak? Jawapannya adalah tak. Bukan bentuk ARM. Kenapa? Sebab mana BX, mana C, mana dia sebab sepatutnya persamaan dia kena sama dengan 0. Sekarang ni persamaan awak tengok ada kurungan. Mana ada kurungan dekat persamaan ARM ni? Bentuk ARM ni sama dengan 0 kan? Sepatutnya ni sama dengan 2M tolak 5. Jadi awak kena tukarkan dulu. Kalau dia bukan dalam bentuk ARM, tukarkan dahulu. Tukarkan dahulu kepada bentuk ARM. Okey? Tukarkan dahulu kepada bentuk ARM. Barulah awak boleh start guna kalkulator. Kalau tidak, sampai ke sudah awak tak dapat. So, macam mana nak tukarkan bentuk ARM? Kebiasaannya, dia akan menguji kemahiran mengembangkan algebra. Mengembangkan algebra. Ini yang orang kata teknik ataupun
topik yang awak dah belajar waktu form 1, form 2. Inilah dia pengembangan algebra. Alright. So form 2 lah. Form 2 awak belajar kembangkan algebra kan. So kat sini biasanya dia akan menggunakan kemahiran awak kat sini. Alright. So, apa next step dia? Awak pakai kalkulator. Okay. Ini untuk kalkulator yang Casio lama tau. Kalau Casio yang baru tu dia ada cara lain sikit. So, awak guna kalkulator. Bila awak dah dapat bentuk persamaan awak guna kalkulator. Okay, tekan mode. Tekan mode 3 kali. 1, 2, 3. And then, 3 kali awak tekan mode. And then, awak tekan EQN 1. Okay, tekan. Kemudian, awak tekan dia sampai awak jumpa degree 2. Degree 2 ni maksudnya apa? Kuasa 2 lah. Kan, awak punya persamaan ni kan ada kuasa 2. Dan awak masukkanlah nilai A, B, C berdasarkan awak punya persamaan yang awak dah bentukkan. Nanti bila awak tekan kalkulator, dia akan keluarlah dua jawapan. X sama dengan something, X sama dengan something. Tetapi dalam jalan kira kita tak nak macam gitu. Awak tiba-tiba, awak dah buat persamaan, terus awak dah bagi jawapan. Tak nak. Kita kena tunjuk jalan kira yang menunjukkan macam kita tak guna kalkulator, tetapi cheat code-nya pakai kalkulator. So, awak kena buat faktor persamaan macam ni. Kurungan-kurungan sama dengan kosong. Okey, macam mana? Okey, saya tunjuk. Okey, mula-mula, awak nampak mendalah ni kan? Bila awak nampak mendalah ni, jangan takut. Kembangkan dulu. Okey, kembangkan apa? Kembangkan yang ini, yang kurungan ni. So, awak kembangkan ni. Saya kembangkan kat sini. Okey, so kita keluarkan dia. Dalam kuasa 2 macam gini, awak kena jadikan dia M tolak 4. M tolak 4. Dan, apa kita kena buat? Awak kembangkanlah dia. M darab M. M darab negatif 4 kat sini. Lepas tu awak buat negatif 4 darab M. Negatif 4 darab negatif 4. So, awak tulis kat sini. Jadilah M kuasa 2. Okey, dia akan jadi M kuasa 2. M darab negatif 4. Negatif 4M. Lepas tu negatif 4M lagi. Kembangkan macam biasa. Dan negatif 4 darab negatif 4 akan dapat positif 16. Negatif jumpa negatif jadi positif kan. Jadilah positif 16. Okey, so then awak tuliskan balik. Ringkaskan balik kat bawah ni. M kuasa 2 tolak 4M tolak 4M sama dengan, tekan je kalkulator. Tekan kalkulator, tekan perkali Negatif 4 tolak 4. Tekan dalam kalkulator, tekan perkali. Jangan awak pergi cari negatif 4 M mana M ni. Memang sampai kiamat pun awak tak jumpa M dekat mana. So tekan negatif 4 tolak 4 so dapat negatif 8M tambah 16. Sama dengan apa? Sama dengan 2M tolak 5 lah. Ni awak tak sentuh pun kan. 2M tolak 5. Sekarang ni dalam bentuk persamaan arm kak? Tak, sebab bentuk arm AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So awak kena susunlah balik supaya dapat sama dengan kosong. Bermakna kesemua yang kat sini ni, yang kat belah kanan ni awak kena bawa pergi ke kiri. Bila awak pergi ke kiri, so apa yang akan jadi? M kuasa 2 tolak apa? 8M tambah tambah pula tolak 2M tambah 16 tambah 5 sama dengan kosong. So awak akan dapat M kuasa 2 tolak 8M. Okey. Tolak 10M Tolak 10M tambah 21 sama dengan kosong. Alright. So, awak tekan kalkulator. So, awak masukkan nilai A sama dengan 1. Ni perkali dia M kan? Masukkan perkali dia 1. Okey. B. Negatif 10. Sini. Negatif 10. C. Okey. C adalah 21. C sama dengan 21. Okey. Awak tekan kalkulator dan dapatlah M tolak 3. M tolak 7 sama dengan kosong. Inilah kita panggil teknik. Inilah saya kata kena tahu teknik yang betul. Kalau awak buat teknik yang salah, memang jawabnya memang awak tak dapatlah jawab soalannya. Memang jadi lain. Ada student ni tekan je kalkulator. Terus dapat jawapan X tu sama dengan berapa. Okey, jadi bila awak macam ni, awak akan dapat M sama dengan 3. Kat sini awak tekan kalkulator kan tadi kan? M sama dengan 7. Kebiasaan yang pelajar, saya akan ajar dia tulis daripada bawah ke atas. Bawah ke atas. Ni cara paling
paling senang lah. Bila awak buat macam ni, awak dah tulis M sama dengan 3, M sama dengan 7. And then awak buat M tolak 3, bawakan dia pergi sini. Seolah-olah sama dengan kosong. M tolak 3, M tolak 7. Bergantung Kalau sini negatif, awak jadikan dia tambah. Sini negatif, jadikan tambah. Sekarang ni positif kan? M tolak 3, M tolak 7 sama dengan kosong. So, barulah boleh dapat full mark bila awak buat jalan kira macam ni. Okay? Alright. So, itulah cara kita nak buat ni. So, pentingnya teknik yang betul bila kita nak buat soalan. Alright. So, ada lagi soalan yang kita boleh buat tapi kita akan buat nanti waktu next class. So, kalau nak tahu lagi, nak banyak lagi soalan-soalan kita nak buat bersama, kena join lah lagi kelas kita. Ni saya tunjuk satu contoh lah soalan Satu contoh yang kita boleh buat bersama-sama. Okay. Alright. So, kita nak guna teknik yang betul. Okey, jangan tinggalkan. Sini ada markah ni. Awak jangan tinggal ni. Setiap benda ni. Okey, satu tips lah saya nak bagi tahu. Jangan lompat jalan kira. Maksud lompat jalan kira tu, mula-mula awak buat ni kan. M kuasa 2 tolak 10, M tambah 21 sama dengan kosong. Tiba-tiba awak lompat M sama dengan 3, M sama dengan 7. Mana jalan kira kat tengah ni? Bila awak lompat, walaupun jawapan awak betul, still tak dapat full mark. Sebab ni soalan subjektif respon terhad. Jadi, awak perlu tunjuk jalan kira. Sebab itulah dekat muka serat first awak dapat tu, kertas peperiksaan ni memang tulis, sila tunjuk jalan kira. Sebab jalan kira awak tu ada markah. Jadi, jangan tinggal. That's why kena tahu teknik yang betul, jalan kira yang betul. Supaya walaupun awak dapat jawapan betul, jalan kira awak tak tinggal, maka awak boleh dapat full mark. Okay? Alright, good. So inilah cara dia. So, untuk graf fungsi kuadratik, kita akan buat pada next class lah. Siapa yang nak tahu macam mana nak buat fungsi kuadratik, graf fungsi kuadratik, korang kena join lah. Saya tahu graf fungsi kuadratik ni a bit susah. Ramai yang macam tak faham macam mana nak buat graf fungsi kuadratik. Jadi, kita akan buat satu persatu macam mana nak buat graf fungsi kuadratik. Alright, so tip yang ketujuh, yang terakhir lah pada hari ini adalah join siri kelas intensif endgame. Jadi, pihak kami nak tutor menyediakan satu siri kelas yang dipanggil intensif endgame, di mana kami punya target adalah untuk memastikan bukan sekadar lulus lah, maksudnya untuk korang dapat target markah yang lebih tinggi, lebih daripada lulus. Okay, korang mula-mula target lulus kan? Okay, and then korang target tinggi lagi sampai SPM, korang target yang paling tinggi. Alright, so inilah hadiah untuk siapa yang stay saya sampai ke hujung. Yang yang tengok pre-recorded saya pun, siapa yang stay sampai ke hujung, ini yang saya nak bagi tahu ni. Okey, saya dan bersama Cikgu Mimi akan membuat satu seminar lah secara bersiri, di mana kami akan membantu awak untuk skor soalan dalam markah yang terbanyak. Dan kita akan bimbing awak sampailah ke hari peperiksaan SPM. Tetapi jadual akan diberitahu kemudian lah. Alright. So, ini kita punya ni. So, kelas intensif matematik SPM Ketas 1 dan Ketas 2. So, satu sesi bersama dengan 1 jam. Satu sesi. Dan kita ada 50 modul dan latihan percuma. Dan awak akan ada group support, bimbingan hingga ke hari peperiksaan. Dan misi kita wajib lulu lah kan. So, ini khas untuk peserta malam ini. Percuma yuran pendaftaran kelas. Bukan sekadar lulus. Maksudnya kalau ikutkan yuran 100 kan. Tetapi kita bagilah potongan percuma terus. Okey, dan ada lagi. Bagi siapa yang join malam ni, korang boleh WhatsApp kita punya admin. Okey, untuk korang dapatkan potongan harga ni lah. Okey, untuk part sesi pertama kita bagi RM25 untuk satu sesi. So dalam sesi kita tu dalam small group tau. Dalam small group. Mungkin dalam 4 orang macam tu lah. Dalam small group. Okey. Alright, so kita tak nak ramai-ramai sebab kita nak maximizekan student lah. Kita nak maximizekan communication dengan student. Jadi kita limit kepada 4 orang, tetapi saya akan bagi jadual lah first come first serve. Promosi ini hanya dibuka 48 jam sahaja. Okey. Jadi kalau berminat bolehlah WhatsApp Cik Munira, ada Cikgu Munira dengan nombor 0194426065 dengan promo code. Ingat promo code ni, Mac Booster _VIP. Alright. So,
Saya harap itu sahajalah untuk seminar kita pada hari ini. Saya dah bagi beberapa tips untuk kita. Ada 7 tips yang saya bagi. Iaitu tips yang terakhir, join seminar. Sebab seminar, daripada seminar ni lah awak dapat tahu uh, apa yang penting. Okey, awak dapat tahu apa teknik-teknik yang penting, cara yang perlu awak kena kuasai, cara yang lebih mudah untuk awak skor benda tu. Jadi dalam siri kelas saya akan tunjukkan soalan-soalan yang memang banyak markah, yang pelajar selalu banyak buat silap tetapi sebenarnya senang soalan tu. Okey, jadi saya akan tunjukkan satu persatu dalam setiap session yang kita buat tu. Saya akan bersama dengan awak dan saya akan bimbing mana yang awak tak faham, mana yang awak macam rasa macam confused ke apa, saya akan bimbing lah. That's why kita limitkan pada satu grup tu 4 orang. Tapi awak jangan risau. Bukan bermakna 4 orang ni boleh join. Semua orang boleh join tapi kita akan susun jadual. Macam saya punya jadual saya boleh urus kemudian, tapi kebiasaannya saya free pada weekend. Tapi kalau awak nak macam nak weekday kan, weekend nak keluar malam kan, weekday pun boleh. Kita akan berunding lah untuk dari masa ke masa. Jadi saya berharap kepada semua anak-anak yang akan mengambil matematik SPM, ingatlah golden tips saya tu, ingatlah bawa sampai ke SPM. Okey, sebab benda ni kita nak target lulus, kita nak target yang higher, kita kena ada usaha, kita kena ada effort. Dengan join seminar, dengan join tuition, benda ni adalah satu effort dan insya-Allah Allah tak pernah um, Allah takkan mungkin janji dengan dia punya hamba-Nya. Allah takkan mungkin janji kalau awak berusaha, awak akan dapat. What you give, you get back. Apa yang awak bagi, itulah awak akan dapat balik. Makin banyak yang awak bagi komitmen, makin banyak komitmen awak bagi, banyaklah yang awak akan dapat. Okey? Makin sikit komitmen yang awak bagi, sikitlah yang awak akan dapat. Jadi awak boleh reflect. Banyak tak apa persediaan yang awak buat untuk SPM? Kalau banyak, insya-Allah saya yakin Allah takkan pernah mungkin janji. Allah tak kejam dengan dia punya hamba. Tuhan takkan kejam dengan hamba dia. Banyak yang kita bagi, dia akan bagi rezeki. Orang kata susah dahulu, senang kemudian kan. So awak susah sekarang, awak jawab soalan tu macam awak macam study banyak kan, 24 jam lah orang kata kan studinya. Tak apa, nanti bila awak dah SPM, awak akan gembira bila dah dapat result. Sebab saya banyak student saya yang sebelum ni gagal, yang ada yang dapat E, tapi bila saya kerah, saya suruh dia orang buat latihan-latihan. Alhamdulillah, bila dah SPM dapat lulus. Ada yang lulus, ada yang dapat A+, ada yang dapat straight A. Daripada C dapat A+ awak. Jadi dengan itu joinlah kelas saya. InsyaAllah kita akan discuss lagi banyak apa yang tips-tips yang saya nak bagi kepada korang lah. Alright. So kalau awak ada nak join, kalau awak nak tahu macam mana nak jawab kertas 1 dengan lebih detail, saya akan tunjukkan contoh-contoh soalan. Dan kertas 2 tadi kan, fungsi kuadratik, itu adalah saya punya hutang lah. Okay, ataupun janji. Siapa yang join, saya akan cerita tentang fungsi kuadratik tu, macam mana nak jawab. Okay, so awak kena join lah. Kalau tak join, aku tak tahulah kan, rugilah kan. So bagi yang tengok pre-recorded ni, saya mengucapkan terima kasih lah. Okay, saya faham waktu awak mungkin terhad, jadi gunakan pre-recorded ini, recorded version ni untuk awak study, awak ulang apa tips-tips yang penting. Okay, tips-tips ni pentinglah, bermakna untuk kita, untuk awak tahu apa arah tuju awak dan bimbingan ya. Alright, so itu sahaja daripada saya. Semoga kita jumpa pada masa akan datang. InsyaAllah kalau awak masih berminat, macam saya kata, boleh WhatsApp pada nombor inilah. Okay, dan jangan lupa guna promo code ini ya. Alright, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua. Yang tengok recorded pun, terima kasih setia sampai ke hujung kelas saya.